Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita update sikit 3 hari bulan 12. Kita buat apa? Hari ni kita datang untuk cerahkan kawasan bawah. Inilah sebab terlampau semak sangat kan. Jiran sebelah. Semak kita nak meracun hari ni. Kita pakai tong kuning 20 liter. So kita akan pakai racun. Kita guna trial baru racun benzorol. Okay geng, ni lah benzorol, bukan benzorol kan, benzorol 18 SS stand for solid in water lah. Dia macam perkataan air soluble. So dirumuskan oleh dia daftar oleh Agriculture Chemical Sdn Bhd. Okey, kita tengok rumput-rumput seperti rumput pait, rumput anak emas, rumput ros, akar ros-ros ni. Kita try racun ni pula supaya berkesan ke tidak. So kat sini belakang dia ada manual dia kan. Dan macam contoh dia ada untuk getah kelapa sawit, belimbing pisang padi, untuk berapa kegunaan dia kan. Per hektar, yang ni per hektar ni kita berapa banyak kita nak guna. 10 liter air untuk 50 ml racun. So di sini dia ada menu dia lah, apa dia punya instruction dia, baca elok. Tengok ni, dia ada jangan ikuti hasil tanaman belimbing dan pisang seperlunya 14 hari lepas semburan. 2 minggu lah. Baik juga kan. Okay, next kita nak racun. Kita nak racun. So kita akan pakai ni lah. Kita akan pakai cup ni. Oh, senang cup ni. Cup ni kita tengok kat TikTok shop. Okay, di mana kita nak letak berapa, senang. Okay, racun kita tak gaduh nak pakai tudung tu lah. Ada cup ni, senang tau. Okay, mula kita air. Kita habiskan satu tong ni lah. Kita buat tak kat mana kita larat lah. Tak larat tinggal. Okay, tinggal sikit kat sini. Okay guys, kita dah siap bancuh racun. Kat sini I guna satu botol ni. Tak habis lah kan. I think is maybe 8 liter je kan. So kita guna racun tu 50 ml. Sebab dia kata 10 liter untuk 55 kan, kita pakai 50 lah sebab 10 liter nak hampir kan, lebihkan sikit. So kita ada campur sunlight sikit. Tengok sunlight sikit. Sebab kita apa campur sunlight, sebab dia macam like a gum lah. Gum untuk dia tahan. Dia tak ni lah kan. Kita try lah, kita cuba. Kita buat paletau lah. Okay, jom kat sini. Sebabnya tali tak boleh nak galah kan. Tak boleh nak galah. Kita duduk je lah. So kita on. Kita sembung. Dia pergi laju kak. Okay, kita kena kontrol. Oh, tengok dia. So kita nak kena tutup. Kita hanya pula yang ni. Dekat pam racun ni ada direct ni dengan boleh kontrol ni. So dia boleh sini macam ni. Dia macam berapa kita akan contohnya macam ni sebab ni panjang. Dia boleh pergi jauh lah. Contoh so kita duduk je lah kat sini. Dia boleh bersembur jauh. Dia taklah laju sangat macam direct pump tadi kan, yang kita guna merah tadi kan. So kita pakai yang tu. Okay, sebabkan I don't know lah kenapa ni dia. Okay, kita meracun dululah. Okay, jumpa next. Okay guys, kita dah habis satu tong yang 8 liter tadi, 9 liter tadi. So kita rehat seketika. Kita tak boleh paksa buat kerja-kerja meracun ni. Bukan tak boleh paksa. Kita macam kita ada target, kita ni nak habiskan berapa tong. Contoh hari ni kita nak habiskan 3 tong. Baru 1 tong, kita rehat seketika. Nampak tak mengah tu. So hari ni kita dah racun dah. Kita tengok next pula. Yang hari tu air racunnya bahagian-bahagian ni dia dah ranap sikit. So sepatutnya kita kena mesin dululah cadangan dia untuk kita tarah baru kita racun. Dia akan jimat. Tapi disebabkan terlampau semak macam ni kan, kita kena at least spray kat atas sembur racun. Supaya kita berjaga-jagalah daripada binatang yang berbisa kan. Contoh tak minta lah kan. Tapi kita kena beringat lah kan. So tak nak terlampau semak kan macam tu, kita kena racun dulu selapis, layer 1. Then after that kita tunggu matahari dia dah kecut dah kan racun tu, baru kita menebah-nebah kelapa sawit tu kan. So itulah cerita dia. Kita meracun. Nanti kita tengok feedback
Bukan feedback, kita tengok masa beberapa hari kita tengok makan tak Benzorol ni okey tak. Sebab before ni kita guna Bufos quite good. Tapi dah habis kan, kita tak beli yang tu, kita try yang ni pula kan. Kita tengok. Alright, jumpa nanti. Bye.